Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazwan bin Ibrahim, pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Universiti Tun Hussein On, Malaysia, UTHM. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dr. Normah binti Zakaria selaku pensyarah bagi kursus Psikologi Pendidikan MBE 10203 di atas bimbingan dan peluang yang diberikan. Untuk menjawab soalan nombor 2, saya akan membuat penerangan berdasarkan pemerhatian terhadap susun atau Smart Classroom. Diikuti dengan aktiviti yang sesuai dan subjek yang relevan serta justifikasi penggunaan teori psikologi pendidikan. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat melihat sebuah Smart Classroom yang dilengkapi dengan peralatan moden seperti smartboard dan laptop yang kesemuanya disediakan untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran PDP. Smart Classroom ini mempunyai susunan meja yang diatur dalam bentuk kumpulan yang membolehkan pelajar berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih mudah. Setiap pelajar mempunyai ruang yang mencukupi untuk berbincang secara berkumpulan, menjadikan suasana pembelajaran lebih dinamik dan kolaboratif. Reka bentuk ruang ini juga sangat ergonomik, di mana penggunaan meja mudah alih meningkatkan fleksibiliti ruang. Ini membolehkan susunan ruang disesuaikan mengikut keperluan aktiviti pembelajaran. Penggunaan meja mudah alih yang praktikal memudahkan pergerakan pelajar dan interaksi antara mereka, serta membolehkan perubahan kumpulan dibuat dengan mudah. Sehubungan itu, pembelajaran yang melibatkan aktiviti hands-on, interaksi sosial serta aktiviti berasaskan perbincangan dan kerja kumpulan yang melibatkan penyelesaian masalah secara kolaboratif dapat meningkatkan keberkesanan aktiviti pembelajaran, menjadikan ruang ini lebih kondusif dan interaktif. Berdasarkan susunan Smart Classroom ini, aktiviti yang paling sesuai adalah pembelajaran berasaskan kumpulan dan problem-based learning seperti perbincangan berkumpulan atau penyelesaian masalah secara kolaboratif. Menurut Vygotsky 1978, pembelajaran adalah lebih berkesan apabila pelajar berinteraksi dan bekerja dalam kumpulan kerana mereka dapat memperkayakan pemahaman mereka melalui dialog sosial. Dalam aktiviti ini, pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan pendapat, berkongsi idea dan bekerjasama dalam membincangkan atau menyelesaikan satu topik atau masalah yang diberikan. Aktiviti sebegini bukan sahaja merangsang pemikiran kritikal pelajar, tetapi juga memberikan mereka peluang untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi yang lebih praktikal, sekaligus menyokong perkembangan kognitif mereka. Sebagai contoh, dalam konteks subjek psikologi pendidikan, pelajar boleh dibahagikan kepada kumpulan untuk membincangkan teori-teori pembelajaran yang berbeza, seperti teori pembelajaran kognitif oleh Piaget atau teori pembelajaran sosial oleh Bandura. Piaget 1976 menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif pelajar, di mana pelajar belajar dengan lebih baik apabila mereka diberi peluang untuk berbincang dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Setiap kumpulan kemudiannya boleh berkongsi hasil perbincangan mereka dengan seluruh kelas yang membolehkan perkongsian pengetahuan secara lebih mendalam serta memupuk pemahaman yang lebih jelas mengenai aplikasi teori tersebut dalam konteks pendidikan. Aktiviti ini juga selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran konstruktif yang diterangkan oleh Brunner 1960 yang menekankan bahawa pelajar seharusnya diberi peluang untuk membina pengetahuan mereka melalui pengalaman dan perbincangan bersama rakan sekelas. Aktiviti seperti ini membantu pelajar membina kefahaman melalui interaksi, meningkatkan kemahiran komunikasi dan mengembangkan pemikiran kritikal serta melatih kerja berpasukan.
Mengenai subjek yang paling sesuai berdasarkan susunan kelas seperti ini, saya berpendapat bahawa subjek psikologi pendidikan atau pendidikan sosial adalah yang paling tepat dan sesuai di mana interaksi sosial dan perbincangan antara pelajar merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran. Dalam subjek psikologi pendidikan, pelajar perlu menguasai teori-teori utama dalam psikologi seperti ZPD, zona perkembangan proximal, self-efficiency, reinforcement dan cognitive load yang memerlukan mereka bukan sahaja memahami konsep-konsep ini tetapi juga dapat menerapkannya dalam situasi dunia sebenar. Susunan kelas seperti ini membolehkan pelajar-pelajar berinteraksi dan mendalami teori-teori tersebut melalui pembincangan yang berstruktur. Sebagai contoh, pelajar boleh berbincang mengenai bagaimana zona perkembangan proximal boleh diaplikasikan dalam situasi kelas untuk menyokong perkembangan pelajar dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Sementara itu, dalam subjek pendidikan sosial, susunan kelas seperti ini amat sesuai untuk aktiviti yang melibatkan perbincangan mengenai isu-isu sosial, nilai-nilai masyarakat dan etika dalam pendidikan. Aktiviti-aktiviti ini memerlukan pelajar menganalisis dan merumuskan pendapat mereka berdasarkan kajian kes atau isu semasa yang dibincangkan di dalam kelas. Hubungan dengan teori pendidikan. Penggunaan kumpulan kecil dalam kelas ini juga mempunyai hubungan yang kukuh dengan beberapa konsep psikologi pendidikan yang telah dibincangkan dalam teori-teori pembelajaran. Sebagai contoh, Vygotsky dalam teori pembelajaran sosial beliau menekankan kepentingan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif pelajar. Dalam susunan kelas ini, interaksi sosial yang berlaku antara pelajar dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Seterusnya, meningkatkan pemahaman mereka terhadap topik yang dibincangkan. Selain itu, konsep self-efficiency, keyakinan diri yang diperkenalkan oleh Bandura juga sangat berkait rapat dengan aktiviti berkumpulan apabila pelajar bekerjasama menyelesaikan masalah bersama. Mereka akan merasa lebih yakin dengan keupayaan mereka untuk mengatasi cabaran akademik dan meningkatkan self-efficiency, keyakinan diri mereka dalam pembelajaran. Kesimpulan, secara keseluruhan saya percaya bahawa susunan kelas yang kondusif seperti ini amat berkesan untuk pembelajaran secara kumpulan, di mana pelajar dapat mengembangkan kemahiran komunikasi, kerjasama dan meningkatkan pemikiran kritikal mereka. Aktiviti yang melibatkan pembelajaran kolaboratif ini sangat sesuai untuk subjek-subjek yang memerlukan analisis teori dan aplikasi praktikal dalam konteks pendidikan. Dengan menegakkan teori-teori psikologi pendidikan, kelas seperti ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk menguasai mengaplikasikan pengetahuan dengan lebih mendalam. Sekian, terima kasih daripada saya.